marah kat Bat lagi ke? Bat minta maaf. Bat janji yang Bat takkan buat Mak marah lagi. Mak tak marah Bat dah. Dah lah, jangan dambung-dambung sangat. Siap-siap nak pergi sekolah kan? Terima kasih, Mak. Sama. Baik kelas, itu saja. Cikgu harap korang banyakkan ulang kaji sebab SPM dah nak dekat. So, banyak-banyakkan berdoa. Semoga korang semua berjaya lah. Okey? Bangun. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Baik, saya minta dia dulu . Ha? Kopi tak berani. Petang Free je kot, kenapa? Kau tak pernah explore lagi kan tempat-tempat kat sini? Tak ada masa. Jom. Boleh? Ajak orang sekali lah. Dad. Tak payah, tak payah. Aku nak ajak kau je. Oh, aku dah agak daripada awal lagi. Aku dah berhati. Kau ni memang nak tegar aku. Bukan lagi. Aku nak try kau. Mengarut. Lambat lagi. So, macam mana? Kau ni? Boleh lah. Cun, kita pergi yang pertanian Kita datang siap kau.
dia memang macam tu dia. Macam tu lah. Macam mana lagi kan? Aku nak tanya kau lah. Kau dulu kan masa kat sekolah lama, tak ada girlfriend Aku dah cakap dah. Kau memang nak try aku Tak, aku bukan nak try kau. Aku tanya je, nak tahu. Aku just nak tahu pasal kau. Dan nak tanya girlfriend lah apalah. Ada? Dulu aku ada lah. Dekat sekolah lama. Time tu kita okey je. Cuma abang dia ni lah spoil sikit. Yelah, time tu kita mau form 3 kot. Kan? Abang dia ni tak suka aku. Sebab abang dia rasa selepas dengan aku, adik dia merosot. PMR. Kan? So end up, aku pindah sekolah. Kita berpisah. Tak tahu apa cerita dah. Kau sayang dia? Sayang Aku tahu time tu aku ada feeling sayang ke tak. Aku tak tahu. Time tu aku pun tak tahu apa maksud sayang sebenarnya. So aku anggap benda tu cinta monyet. And then just suka-suka je lah kot. Untuk apa? Untuk semangat belajar. Macam tu lah. Kau? Aku tak pernah bercinta. Aku macam, entahlah. Aku macam susah nak suka orang. Aku tak tahu kenapa. Tapi tak pernah. Setakat ni tak pernah lagi. Habis tu senang je kau try aku. Aku bukan try kau. Aku dah cakap dah. Aku bukan try kau. Tak payahlah kau tak. Aku perasan. Tak, sebab apa? Aku tak nak try kau. Aku just nak berkawan je. Tak. Sebab apa tau? Sebab setiap kali ajak lepak kan, aku tak nampak ada orang lain kat sini. Aku tak nampak dia, aku tak nampak Rusda, aku tak nampak semua kat sini. Kau ajak aku seorang je. Kenapa? Sebab aku suka berkawan dengan kau. Aku suka lepak berdua dengan kau. Okey. Ni by the way, family kau kan mak bapak kau kan selalu session apa semua. Tak sunyi Kalau nak cakap pasal sunyi tu, sunyi. Tapi entahlah, benda dah biasa kan. Dari kecil, bangun-bangun tidur, tengok dekat luar, tengok dekat dalam bilik mak ayah dah tak ada kan. Lepas tu keluar bilik tu, tengok ada surat. Kat surat tu tulis jaga rumah, jaga tu. Entahlah, dah biasa. Parents aku pun lebih kurang macam kau. Cuma bezanya bapak aku ni spoil sikit lah. Time kecil lagi aku dah makan dah penampar bapak aku kadang orang gaduh. So bapak aku ni otak dia memang tak betul sikit lah. Aku memang nak cakap ke tahap benci kat bapak aku tu boleh cakap lah. So sekarang ni nak tak nak aku kena ikut je lah apa mak aku cakap. Sebab aku ada mak aku je kan. Kiranya dah banyak kali kan kau pindah daripada kecil? Kalau dah tahun ni dia 3 sekolah aku pindah, kau rasa? Apa ni? Jom lah, pergi tempat lain. Kau nak bawa aku pergi mana lagi? Kau nak pergi mana? Sini tak ada macam cendol-cendol ke? Ada? Ada? Kau nak pakai cendol? Boleh tak? Ajak diorang sekali lah ke kau nak aku dua dengan kau? Kau nak ajak diorang ke? Aku tanya kau. Kau nak aku... okey. Faham. Tak lah, kalau kau nak ajak diorang aku, kita pergi cari diorang. Kalau kau nak dengan berdua pun... Tak apa, kita pergi diorang. Nak pergi berdua? Cakaplah terus terang. Hidup ni terus terang je, tak payah nak tersuruh. Kau nak naik tak? Berdua je. Aku okey je. Deras hati ku berdetak, di langit aku terlihat kamu, terang malam teman kita, dengan angin meniup sayu. Abang, adik naik dulu. Pergilah naik dulu.
tak balik. Lepas tu aku nak salahkan siapa? Mak aku sakit dah lama. Tapi aku biar aja. Sampai bila, Mak? Ha? Sampai bila disebabkan Mama dengan Papa? Acap mana tanggung semua ni, Mak? Mama tak pernah fikir pasal ayah Acap ni. Apa yang tak logik? Apa masalah kau sekarang ni, ha? Yang kau nak imut-imut ni kenapa? Aku cakap tak tahu, aku tak tahulah. Kita muda remaja segalanya dalam genggaman. Walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini setia menanti. Generasiku bersinar bagai mentari. Oh, 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 ini bertemu di pesta, berdebar membalas senyumannya. Manisnya, oh jatuh cinta kali pertama. Bersama melukiskan impian, cinta, cita-cita dan harapan. Di usia ini, tiada yang tak mungkin. Oh